Hari ini orang agama lain, pandangan mereka terhadap Allah, terhadap Tuhan sudah berbeza. Pandangan mereka terhadap Nabi-Nabi dan Rasul sudah berbeza. Pandangan mereka terhadap kitab-kitab yang pernah turun pada Nabi dan Rasul juga berbeza. Siapa punya kerja, siapa punya angkara. Tipu daya siapa? Dajjal. Siapa yang dah selalu dan sering baca surah Al-Kahfi, siapa yang gemar baca surah Al-Kahfi, memang untuk elak fitnah Dajjal, memang untuk defend fitnah Dajjal, memang untuk protect fitnah Dajjal. Tapi bila kita baca dari ayat pertama habis ayat 110 pun tak akan pernah bertemu dengan perkataan ataupun kalimah Dajjal. Jadi di mana kita nak cari helah dia? Di mana kita nak cari tipu dia? Jadi Allah dah bekalkan kepada kita dengan satu surah, dan Rasulullah juga sering membekalkan kita dengan hadis-hadis beliau agar membacakan ayat pertama sampai ayat yang ke-10, seterusnya ayat 101 sampai ayat 110. Baik, malam ini saya nak baca hanya ayat pertama, dan saya rasa dah cukup kita menghurai, menganalisa dan mentafsirkan cukup satu ayat untuk mengenali sebahagian besar daripada tipu daya Dajjal yang dimaksudkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini Allah memuji dirinya sendiri, dan menjadi kepatutan bagi kita senantiasa memuji akan hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi zat yang kita puji ini memiliki sempurna keseluruhan sifat-sifat dia, sempurna keseluruhan nama-nama dia, sempurna keseluruhan perbuatan-perbuatannya. Seterusnya dia mendatangkan nikmat-nikmat yang cukup banyak, baik nikmat yang zahir dan nyata, baik nikmat yang tersembunyi, baik nikmat dalam bentuk agama, baik nikmat dalam bentuk dunia. Seterusnya nikmat yang dicetuskan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam ayat ini, iaitu nikmat diutusnya seorang nabi, nikmat diutusnya seorang rasul kepada umat akhir zaman, lalu dibekali kepada nabi tersebut, lalu dibekali kepada rasul tersebut sebuah Alkitab. Inilah yang dimaksudkan dengan Al-Quranul Karim, wahyu Allah, firman Allah, kata-kata Allah yang suci lagi mulia dan tulen kata-katanya. Dan inilah yang dimaksudkan dengan kesempurnaan pujian Allah Subhanahu wa taala tadi akan kembali menjurus kepada dirinya sendiri. Tidak ada penyimpangan dari sudut pemahaman-pemahamannya. Dalam ayat-ayat Allah tidak ada perintah dan larangan yang menzalimi setiap hambanya. Dalam ayat-ayat Allah juga tidak ada perintah dan larangan yang bersifat main-main dan suka-suka. Jadi melalui ayat yang pertama ini kita ambil perbahasan yang cukup mudah tentang Alhamdu. Kalau kita mengaji bab tauhid perbahasan Alhamdu, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan konteks ini paling awal di dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita ulang-ulang bacaannya, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ulama-ulama tauhid telah membahaskan dari sudut 4 konteks. Alhamdu dibahaskan dari sudut 4 perkara. Yang pertama ialah puji qadim bagi qadim. Maksudnya zat Allah Subhanahu wa taala dia memuji zat dia sendiri. Sebagaimana Al-Fatihah ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Allah zat yang Maha Penyayang lagi Maha Mengasihani. Tak ada benda lain yang Allah nak cerita, tak ada benda lain yang Allah nak kisah, tak ada benda lain yang Allah nak contoh, tak ada benda lain yang Allah nak pamerkan kecuali Allah nak puji diri dia sendiri yang mempunyai sifat Ar-Rahman, yang punyai sifat Ar-Rahim. Perbahasan yang kedua ialah puji qadim bagi makhluk. Zat Allah Ta'ala tadi selain dia puji zat dia sendiri, dalam perbahasan yang kedua dia puji makhluknya. Sebagaimana contoh di dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai akhlak dan budi pekerti yang mulia. Dalam ayat ini Muhammad tertuju kepada siapa? Tidak lain dan tidak bukan seorang makhluknya yang paling dikasihi, yang paling dicintai, yang paling dirindui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya perbahasan puji dalam konteks yang ketiga ialah puji makhluk kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu kita sebut alhamdulillah, 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 alhamdulillahi rabbil alamin, tu puji makhluk bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Manakala perbahasan dalam konteks yang keempat, puji makhluk bagi makhluk. Hari ini sesetengah manusia, sesetengah insan, Allah berikan dia kelebihan, Allah berikan dia fadilat, Allah berikan dia keistimewaan. Ada sesetengah saudara kita Allah beri kelebihan dari sudut kekacakan mungkin. Ada yang Allah beri dari sudut cantik dan jelita mungkin. Ada yang Allah beri dari sudut kekayaan mungkin. Ada Allah beri dari sudut kemewahan mungkin, ada Allah beri dari sudut kecerdikan mungkin. Dan dalam suasana ini kita memuji bentuk-bentuk keistimewaan, kelebihan dan fadilat tadi. Alhamdulillah, seronoknya tengok kamu wajah tampan, wajah handsome. Seronoknya tengok kamu jelita cantik. Seronoknya Allah bagi kelebihan kepada kamu dari sudut kekayaan. Seronoknya Allah bagi kepada kamu dari sudut kemewahan. Memang hakikatnya kita puji sesama makhluk Allah yang Allah bagi lebih tadi. Tetapi pujian itu kembali kepada siapa? Hakikatnya semua pujian itu akan kembali kepada zat Allah yang Maha menciptakan. Kalau dia cantik hari ini kita puji, siapa yang bagi dia cantik? Allah. Kalau dia mewah hari ini, siapa yang bagi dia mewah? Allah. Kalau dia kaya hari ini, siapa yang bagi dia kaya? Allah. Semua bentuk-bentuk tadi akan kembali pada Allah. Sebab itulah ulama-ulama seperti Al-Imam Is Abdul Salam mengucapkan, kalau hari ini kita sombong, kalau hari ini kita cuak, kalau hari ini kita bongkak rasa malas nak puji Allah, sebenarnya sindiran tersebut telah tertumpu kepada makhluk-makhluk jenis ini yang malas nak ucap syukur pada Allah. Walaupun orang yang lain dah banyak syukur pada Allah, kita tak mau bersyukur, kita sombong dan angkuh pada Allah. Hakikatnya semua keterlibatan kita akan kembali pada pujian kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini perbahasan kita terbahagi pada perbahasan yang pertama dan kedua. Sebab permulaannya Allah dah puji diri dia, kemudian dia puji lagi salah seorang hamba dia. Dan di sini level dia, ranking dia, penanda aras Allah tak guna kalimah Nabi. Ranking dia, level dia, penanda aras Allah tak guna kalimah Rasul. Ayat ini bukan datang alhamdulillahillazi anzala nabiyyihi. Ayat ni tak datang alhamdulillahillazi anzala rasulihi. Tetapi ayat ni datang alhamdulillahillazi anzala abdihi.
Konteks hamba ini sebenarnya melibatkan seorang personality. Hamba ini melibatkan seorang figure. Hamba ini melibatkan seorang tokoh yang berpangkat Nabi, tokoh yang berpangkat Rasul yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dikurniakan, yang dianugerahkan, yang dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kitab yang nama dia Al-Quran. Panji kepada ayat ini anda harus faham secukupnya, kerana ayat pertama dah memenuhi konteks akidah. Ayat pertama dah memenuhi konteks kepercayaan, keimanan dan keyakinan anda terhadap agama ini. Kenapa perlu Allah guna kalimah hamba? Sebab di akhir zaman nanti akan ada lagi seorang hamba Allah yang Allah bagi sekurang-kurangnya dua kelebihan pada dia. Yang pertama ialah Allah bagi kelebihan dia ni berumur panjang. Dan yang kedua Allah bagi kelebihan dia ni berilmu tinggi. Teknologi dia tinggi, maklumat dia tinggi, informasi dia tinggi. Tetapi dia tak sedar bahawa dia juga sama taraf dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Dia juga seorang hamba. Tetapi hamba ini dia nak ambil tempat di depan tadi. Yang menjadi pokok perbahasan kita, dia nak ambil tempat Allah. Di akhir zaman dia nak dakwa, di akhir zaman dia nak klaim, di akhir zaman dia nak buat pengumuman bahawa dia adalah Tuhan yang selayaknya disembah oleh antum-antum semua. Dan inilah permulaan konteks tipu daya Dajjal, bermula dalam baris demi baris, ayat demi ayat, kalimah demi kalimah di dalam ayat yang pertama ini. Konteks yang dia nak serang ialah pada dua konteks ini, satu abdihi, satu Alkitab. Sebab itu Allah dah pacang awal-awal tentang agama dan wahyu daripada Allah kepada Nabi Muhammad. Bahawa Nabi Muhammad adalah Nabi, bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul, bahawa Nabi Muhammad adalah utusan dan pesuruhnya di akhir zaman, dan kitab Al-Quran adalah wahyu yang terakhir Nabi Muhammad kepada wahyu terakhir Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak akan ada kebengkokan lagi dalamnya. Sebab apa? Dalam konteks ini cuba kembali kepada zaman Nabi-Nabi, cuba kembali kepada zaman-zaman Rasul sebelum ini, yang juga Allah dah turunkan utusan-utusan dia, yang juga Allah dah turunkan Nabi-Nabi dia, yang juga Allah dah turunkan Rasul-Rasul dia. Begitu juga Allah dah turunkan kitab-kitab dia. Hakikatnya apa yang sudah terjadi kepada Nabi-Nabi dan Rasul menurut pemahaman umat dunia sekarang? Apa hakikat pemahaman mereka tentang Rasul mengikut pemahaman umat dunia sekarang? Apa pemahaman mereka tentang kitab Taurat? Apa pemahaman mereka tentang kitab Injil? Apa pemahaman mereka tentang kitab Zabur dan suhuf-suhuf yang pernah diturunkan kepada Nabi-Nabi utama? Baik suhuf kepada Nabi Syis, baik suhuf kepada Nabi Idris, baik suhuf kepada Nabi Ibrahim, baik suhuf kepada Nabi Ezekiel dan sebagainya. Jadi pemahaman kita umat Islam, baik umat yang non-Islam terhadap semua yang saya sebutkan tadi, bagaimana pemahaman anda yang sebenar untuk dikaitkan kenapa Allah perlu cerita balik tentang tidak ada kebengkokan tadi. Hakikatnya agama ini sejak awal telah dibengkokkan. Hakikatnya agama ini sejak awal telah diselewengkan. Hakikatnya agama ini sejak awal telah disimpangkan. Dan tidak ada orang lain yang berani melakukan semua ini kecuali makhluk Allah yang dikurniakan umur dan usia yang panjang. Dalam sejarah ini kita cuba terbitkan antara agama-agama besar yang paling awal pernah muncul di atas muka bumi ini, yang kita namakan sebagai agama samawi, yang ada keterkaitan dengan Allah, Nabi-Nabi Allah, Rasul-Rasul Allah, kitab-kitab Allah. Dan Nabi yang paling awal untuk mengeluarkan isu ini tak ada lain iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kita teringat satu firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ingatlah ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan pesanannya, menyatakan wasiatnya kepada anak cucu keturunan beliau, termasuk di dalamnya isteri-isteri beliau, termasuk di dalamnya anak-anak beliau, termasuk di dalamnya cucu-cucu beliau. Sebab itu ayat ini dirangkumkan dengan nama seorang lagi Nabi, ayat ini dirangkumkan dengan seorang anak yang seorang lagi Rasul, iaitu Yaqub. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Apa hubungan Nabi Ibrahim dengan Yaqub? Ibrahim tu datuk, Ishak tu anak, Yaqub tu cucu. Jadi waktu Nabi Ibrahim bagi wasiat, Nabi Ibrahim bagi pesanan di penghujung akhir usia-usia beliau dah ada sezaman dengannya waktu dia hidup, cucu dia Nabi Yaqub. Waktu pesanan ini diberi, wasiat ini diberi. Apa wasiat tersebut? Ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, wahai ahli-ahli keluargaku, sesungguhnya Allah telah memuliakan kamu, Allah mengistimewakan kamu, Allah bagi kelebihan pada kamu di atas agama ini. Agama ini bukan berbincang soal agama Yahudi, agama ini bukan berbincang soal agama Nasrani, tetapi agama ini berbincang tentang agama yang pernah dibawa oleh Nabi yang paling awal, Nabi Adam alaihissalam lagi, iaitu agama yang sama yang dibawa dan dianuti oleh Nabi-Nabi dan Rasul sebelum ini, iaitu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sesekali kamu mati, jangan sesekali kamu meninggal hanya kecuali di dalam agama ini. Nak mati pun iman dalam agama ini, nak mati akidah dalam agama ini, nak mati keyakinan dalam agama ini, nak mati kepercayaan dalam agama ini. Kalaulah hari ini kita hidup atas dunia, kita berpegang dengan teras ini, mudah-mudahan Allah matikan kita juga dengan teras akidah ini. Lebih jauh Allah bangkitkan kembali di akhirat, Allah bangkitkan kembali di mahsyar juga dengan teras akidah ini. Kalau hari ini kita main-main dengan akidah ini, hari ini kita main-main dengan kepercayaan ini, kalau hari ini kita main-main dengan agama ini, mudah-mudahan Allah bagi mudah juga kita mati dalam main-main terhadap agama ini. Dan kita bimbang bangkit besok kita bukan tersenarai, kita bimbang bangkit besok kita bukan tergolong di dalam golongan agama ini. Jadi pegang sungguh-sungguh agama ini, jangan sesekali kamu cari agama lain, akidah lain, keimanan lain, kepercayaan lain selain agama ini.
Ini teras keyakinan yang disampaikan oleh wasiat Nabi Ibrahim bahawa sejak zaman Nabi Adam sampai Muhammad tidak ada utusan, tidak ada nabi, tidak ada rasul kecuali hanya teraskan kepada pokok asal ini, Islam, Islam, Islam. Walaupun hakikat dalam sejarah kalau kita tengok bangsa Yahudi zaman Nabi Musa alaihi salam, memang benar mereka berbangsa Yahudi, tetapi agama yang dibawa oleh Nabi Musa tidak lain dan tidak bukan ialah agama Islam. Walaupun selepas itu dinisbahkan dan disinonimkan agama tersebut dengan agama Yahudi. Agama Yahudi yang hidup zaman Nabi Musa nama agama Yahudi, tetapi agama yang dibawa Musa hakikatnya ialah Islam. Selepas Musa mati, selepas Musa meninggal, selepas Musa wafat, barulah agama ini diceroboh, agama ini disimpankan, agama ini diselewengkan oleh penganut-penganutnya yang tersendiri. Begitu juga dengan bangsa Bani Israel zaman Nabi Isa alaihi salam. Walaupun mereka bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel, agama yang dibawa adalah agama yang sama, yaitu agama Islam. Juga berlaku penyimpangan, juga berlaku penyelewengan selepas kewafatan Nabi Isa alaihi salam. Maksud wafat di sini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya di langit. Kita faham ini. Isu yang pertama yang Allah nak suruh pegang pada ayat ini, jangan lari akidah lain, jangan lari agama lain. Itu asas kita. Sebab apa perlu sebut ini? Lihat rangkaian yang akan menghasilkan agama-agama yang tersimpang. Kita boleh lihat rangkaian menghasilkan agama-agama yang menyeleweng selepas wasiat ini dituturkan oleh Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Ibrahim yang sebenar? Kalau kita ikuti perbahasan ahli-ahli kitab yang kita kutip daripada Taurat, yang kita boleh kutip daripada Injil, yang kita boleh kutip daripada kitab-kitab ulama Islam. Nabi yang dimaksudkan ialah Ibrahim bin Tarikh, bin Nahur, bin Saruh, bin Rabu, bin Falih, bin Abir, bin Syalih, bin Arfashad, bin Sam, bin Nuh. Ini adalah salasilah keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau kita ikuti pertengahan surah Al-Kahfi, ada seorang watak, seorang figure, seorang personality yang nama dia Khidir. Khidir juga melalui jaluran salasilah yang sama, Balia bin Malkan, bin Falih, bin Abir, bin Syalih, bin Arfashad, bin Sam, bin Nuh alaihi salam. Baik, bila kita dah kenal nama Nabi Ibrahim, keturunan dan salasilah dia. Jadi punca di sini dalam Al-Quran didatangkan bahawa nama bapa Nabi Ibrahim ialah Azar. Azar yang sebenarnya figure yang sama, personality yang sama, orang yang sama dengan tarikh yang dimaksudkan melalui penilaian ahli kitab Taurat dan Injil tadi. Sekarang perbahasan seorang ulama, Al-Hafiz Ibnu Asakir. Dia meriwayatkan daripada Ishaq bin Shibli Al-Kahili. Di dalam kitab dia Al-Mubtada, dia menyebutkan nama ibu Nabi Ibrahim. Nama ibu Nabi Ibrahim ialah Amilah. Ini pandangan Al-Hafiz Ibnu Asakir yang diriwayatkan daripada Ishaq bin Shibli Al-Kahili dalam kitab Al-Mubtada, nama ibu Nabi Ibrahim Amilah. Berbeza dengan Imam Al-Kalbi. Imam Al-Kalbi meriwayatkan nama ibu Nabi Ibrahim ialah Buna binti Karbeta bin Karsi. Buna binti Karbeta bin Karsi. Di sini ada dua khilaf perwayatan yang kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, tetapi riwayat yang sampai ada dua ini berkenaan dengan nama ibu Nabi Ibrahim. Baik, ketika Nabi Ibrahim ni dilahirkan, usia bapa beliau Tarikh ataupun Azar tadi baru berusia 75 tahun. Jadi kita ni jangan terkejut dengan usia sebegini. Kerana kalau kita nak cuba nisbah dan bandingkan usia sebegini dengan zaman kita, memang dah tua lanjut dah. Umur 75 baru nak beranak, umur 75 baru nak bersalin. Tapi hakikatnya umur orang dulu-dulu kalau baru 75-80 tu kira remaja muda beliau lagi. Tengok umur Nabi Nuh berapa? 900 lebih. Nabi Syih 900 lebih. Maksudnya kalau setakat puluh-puluhan belum sampai 100 tu muda lagi, remaja lagi, belia lagi. Baik, 75 tahun usia dilahirkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir 3 beradik. Abang dia yang sulung nama Nahur. Nama sama bapak dia Tarikh, letak nama bapak dia Ibrahim bin Tarikh bin Nahur. Nahur tu datuk Nabi Ibrahim. Jadi bapak dia Tarikh, dia ambil balik nama bapak dia Nahur, dia letak kepada anak dia yang sulung Nahur. Yang kedua baru Nabi Ibrahim alaihi salam, dan yang ketiga ialah Haran. Adik bongsu nama Haran. Bila adik bongsu dah kahwin, dia dapat 2 orang anak. Yang sulung lelaki Allah bagi anugerah, ni juga jadi nabi, ni juga jadi rasul. Itulah dia Lut alaihi salam. Sebab itu hubungan Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut, bapak saudara dengan anak saudara. Ibrahim bapak saudara, Nabi Lut anak saudara dia. Adik kepada Lut nama Milka. Milka ni kahwin dengan abang sulung Nabi Ibrahim Nahur tadi, hak sama nama dengan tok dia tu. Macam mana pula bapa saudara boleh kahwin dengan anak saudara? Tak jadi masalah. Syariat zaman tu masih membenarkan perkahwinan berlaku antara bapa saudara dengan anak saudara. Tak jadi masalah. Kemudian dimansuhkan untuk umat Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali kepada kisah ini. Jadi Ibrahim kita tahu, clue kepada kisah Ibrahim ialah bila Ibrahim ni kahwin buat pertama kali dengan isteri pertama dia, nama apa? Isteri Nabi Ibrahim yang pertama. Hajar ke Sarah? Sarah dulu. Tapi takdir Allah, Sarah ni seorang perempuan yang tak mampu untuk mengandung, tak mampu untuk bersalin, jauh sekali lah. Kalau mengandung pun tak boleh, bersalin 2 kali lagi lah tak boleh. Jadi atas sebab itulah bapa dia Tarikh atau Azar bawa ahli keluarga dia. Di samping ada kes-kes Nabi Ibrahim yang berhubungan dengan seorang musuh Allah yang dilaknat, iaitu Namrus. Mereka ni keluar. Keluar ke mana? Mereka ni keluar nak pergi daripada bumi asal Nabi Ibrahim. Yang kita sebut Nabi Ibrahim, belajar sirah tentang Nabi Ibrahim, di mana tempat asal tumpah darah Nabi Ibrahim. Tang mana Nabi Ibrahim berasal? Nabi Ibrahim berasal dari bumi Kaldan. Kaldan ini dalam wilayah Babylon. Babylon hari ini dalam persempadanan geografi negara Iraq. Iraq lah bumi asal Nabi Ibrahim. Di situ ada Babylon, ada satu kampung nama Kaldan. Daripada Kaldan inilah bapak dia nak bawa ahli keluarga dia keluar ke bumi Kan'an. Kaldan nak pergi Kan'an. Mana pula Kan'an Ustaz? Kan'an ni apa yang kita namakan Israel hari ini, Kan'an ni apa yang kita namakan Palestin hari ini. Dulu sebelum nama dia Israel, sebelum nama dia Palestin, itulah bumi Kan'an. Kalau anda temui perkataan dan kalimah ini, baca mana-mana kitab, mana Kan'an, itulah Kan'an. Jadi nak berhijrah ke Kan'an, jadi sebelum sampai ke Kan'an mereka tiba di satu tempat yang nama dia Haran. Anak bongsu bapak dia tadi, adik bongsu Nabi Ibrahim nama Haran. Tapi tempat ni nama Haran. Tulisan sama cuma beza syaddah saja. Hak adik tadi tak ada syaddah Haran, tempat ni nama Haran ada syaddah. Di Haran ni bila tiba, rupa-rupanya penduduk Haran ni sekarang dalam wilayah Dimashq. Tahu Dimashq?
Orang Melayu dia tak biasa sebut Dimash, dia sebut Damsyik. Syria sekaranglah tempat yang bergolak tu. Ada satu tempat nama Haran. Dalam sejarah sebenarnya orang-orang Haram lah yang mula-mula buka kota Dimash, yang mula-mula buka kota Damsyik. Tetapi sayangnya akidah orang di sini, kepercayaan orang di sini terlampau karut, terlampau melampau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan sembah berhala, jauh mereka nak sembah Allah. Mereka bukan sembah patung, bukan sembah batu, bukan sembah bulan, bukan sembah matahari. Tetapi mereka ni menyembah 7 jenis bintang. Mereka sembah 7 jenis bintang dan dia tak ada terlibat dengan filem Melayu lama Jula Juli bintang 7. Itu Jula Juli bintang 7, itu cerita lama. Ini bintang 7. Jadi ada 7 jenis bintang yang disembah oleh penduduk Haran. Sebab itu bila Nabi Ibrahim dan ahli keluarga dia masuk ibu kota Haran, dia ada 7 pintu gerbang yang paling besar. Satu pintu gerbang bila masuk dah ada satu kuil, dah ada satu rumah ibadat untuk ritual, untuk bacaan doa, untuk berdoa, untuk buat acara-acara keagamaan untuk bintang pertama. Masuk pintu yang kedua dah ada kuil, dah ada rumah ibadat untuk upacara-upacara dan ritual untuk bintang yang nombor 2. Begitulah seterusnya, 7 pintu gerbang yang besar tu setiapnya ada rumah ibadat yang namanya kuil untuk menjalankan upacara-upacara tertentu. Dan disediakan hari-hari yang khusus, bulan yang khusus, tahun yang khusus. Contoh bulan ni, minggu ni, tahun ni kita buat upacara untuk bintang yang nombor 1. Ada tarikh lain kita buat upacara hak nombor 2. Tarikh lain upacara hak nombor 3. Jadi inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim untuk membantras kesyirikan ini yang melampau mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut pasal bintang, teringat saya dalam satu kes yang pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, juga diriwayatkan oleh Ibnu Amin, juga diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, diriwayatkan daripada Hakam bin Yasir, daripada As-Suddi, daripada Abdurrahman bin Sabit, daripada sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sesungguhnya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang Yahudi. Yahudi ini diberi gelaran Al-Bustanah Al-Yahudiyah. Dia ni orang Yahudi, gelaran dia Bustanah Al-Yahudiyah. Pasal apa dia datang nak jumpa dengan Nabi? Pasal apa dia datang nak bersemuka dengan Nabi? Sebabnya dia dapat tahu Rasulullah dah terima turunnya di sisi Rasulullah beberapa ayat daripada surah Yusuf. Dia dapat tahu di sisi Rasulullah dah turun beberapa ayat tentang surah Yusuf. Jadi dia nak pergi tanya Nabi berkenaan dengan ayat yang keempat surah Yusuf. Ayat yang keempat menceritakan tentang mimpi Nabi Yusuf. Yang mana dalam mimpi tersebut Allah sebut inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 jenis bintang. Wasyamsa, matahari, wal qamar, bulan, ra'aituhum li sajidin, yang mana bila mereka bersemuka dengan aku, bila mana mereka menghadap dengan aku, mereka ni semua sujud tunduk pada aku. Lalu dia tanya takwil mimpi tersebut kepada bapa dia Nabi Yakub. Tetapi Bustanah datang jumpa Nabi Muhammad, dia nak tanya Nabi Muhammad berkenaan 11 bintang tadi. Wahai Muhammad, apakah nama bintang-bintang yang 11 itu? Allah buat turun cerita pasal mimpi, dia pula buat hal nak pergi tanya nama-nama bintang pada Nabi. Bukan jadi kepentingan, bukan jadi keimanan kalau tahu nama 11 bintang, tapi itulah perangai orang Yahudi dan Nabi tidak punya maklumat, ilmu dan informasi pasal nama-nama tersebut. Lalu seketika itu turunlah Jibril alaihissalam memberitakan kepada Rasulullah tentang nama 11 bintang tersebut. Lalu sebelum jawab, Rasulullah tanya, wahai Bustanah, sekiranya aku berjaya menjawab nama bintang-bintang tersebut, adakah kamu sudi untuk beriman dengan agama ini? Benar sekali, aku pasti akan beriman dengan agama ini sekiranya ke-11 nama bintang-bintang tersebut kamu dapat jawab dengan betul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nama bintang-bintang tersebut ialah yang pertama Jurban, yang kedua Tariq, yang ketiga Ziyal, yang keempat Zulkatfan, yang kelima Qabis, yang keenam Sab, yang ketujuh Fulayt, yang ke-8 Amudan, yang ke-9 Musbah, yang ke-10 Daruh, yang ke-11 Zulfarra. Di samping itu dia sebut Diya'un wa Nurun. Diya'un merujuk kepada bulan, wa Nurun merujuk kepada matahari. Benar sekali wahai Muhammad, engkau telah menyempurnakan kesemua nama-nama 11 bintang tersebut dengan tepat, betul dan benar. Lepas tu dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kisah Al-Bustanah Al-Yahudiyah. Jadi saya bawa cerita ni sebab teringat kepada kisah orang-orang Arab yang sembah 11 bintang tersebut, 7 bintang tersebut. Wallahu alam, 11 daripada 7 tadi termasuk dak bintang-bintang yang disembah oleh orang-orang di Haran. Kemudian perjalanan diteruskan. Bila perjalanan diteruskan, kita ambil peta geografi sekarang senang. Daripada Iraq, dia naik ke Syria, dia naik ke Lebanon, dia turun ke Palestin, dia turun ke Israel tu, dia masuk Jordan sikit, kemudian menetap di Baitul Maqdis. Kemudian turun ke Mesir, kembali semula ke Baitul Maqdis, pergi ke Mekah nak hantar isteri yang nama Hajar tu, tinggal di situ, kembali semula Baitul Maqdis. 14 tahun kemudian dia pergi balik, dia nak jumpa dengan isteri dan anak dia. Waktu pergi kali kedua itulah dia bina kembali Kaabah. Kemudian balik semula ke Baitul Maqdis dan meninggal wafat di sana. Tu antara susu galuh perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, sekarang bila kita tengok Nabi Ibrahim, isteri yang pertama nama dia Sarah. Isteri yang kedua, di mana Ibrahim dapat isteri dia yang nombor 2? Di mana? Di Dimash ke? Di Lebanon ke? Di Palestin ke? Atau di Mesir? Di Mesir. Dia dapat di Mesir. Sewaktu dia datang ke Mesir tu, penduduk-penduduk Mesir tengok isteri dia Sarah, mereka memuji-muji kejelitaan dan kecantikan Sarah. Bila puji-pujian ini sampai kepada telinga Fir'aun yang memerintah pada waktu tersebut, jadi dia pun rasa teringin nak tengok, teringin nak lihat kejelitaan dan kecantikan tadi. Dan inilah pembohongan, penipuan dan pendustaan kali ketiga dalam hidup Nabi Ibrahim. Ini seronok kalau kita kaji tentang sejarah Nabi dan belajar ilmu tafsir. Ulama dulu sampai dia cari rentetan-rentetan walaupun sekecil, walaupun sekelumit, cuma dalam hidup sejarah zaman Nabi Ibrahim dia pernah berbohong sekurang-kurangnya 3 kali. Dan hal ini tak merendah dan menjatuhkan martabat kenabian dan kerasulan Ibrahim. Tang mana yang Nabi Ibrahim pernah cakap bohong 3 kali? Yang pertama ialah waktu Namrus nak adakan pesta besar-besaran.
Namrus malam tu dia nak claim, malam tu dia nak dakwa kepada penduduk-penduduk di kota Babylon, di kota Assyria, di kota Nineveh dan kota Sumeria bahawa dia ni adalah Tuhan yang selayaknya disembah oleh penduduk pada waktu tersebut. Jadi dia buat pesta malam tersebut, ada pancaragan, ada penyanyi, Maharaja Lawak tak ada lagi kot. Semua sekali jenis tu. Tapi bila bapak dia ajak Nabi Ibrahim pergi ke kota, apa jawab dia? Saya tak boleh pergi malam ni sebab saya sakit perut. Padahal dia sakit perut sungguh ke tak? Dia tak sakit pun. Tapi kata-kata begitu pun boleh dianggap sebagai pendustaan dan pembohongan. Tapi CP-CP lah kita kata. Sebab nak menyelamatkan akidah, nak menyelamatkan iman, nak menyelamatkan diri daripada tempat yang penuh kemaksiatan dan kerosakan. Itu pembohongan pertama yang dicatatkan, dia kata dia sakit perut. Pembohongan yang kedua ialah bila mana semua orang keluar kota, tinggal dia seorang saja. Waktu ni dah dia peluang ambil kapak, dia pergi cantas, dia pergi potong semua berhala-berhala yang ada. Jadi dia tinggal seekor berhala besar, dia letak kapak tu di tangan berhala. Bila balik orang syak dia, orang wasangka dia, jadi orang tanya siapa yang buat ni? Aku tak tahu, bukan aku yang buat. Tanyalah berhala tu. Bukan aku yang buat. Padahal betul dia yang buat. Dua kali. CP-CP lah kita kata nak selamatkan diri. Tapi dah memang confirm cakap bohong. Yang ketiga, inilah waktu berada di Mesir. Bila Fir'aun minta nak jumpa dengan Sarah, dia bagi pesan dekat isteri dia Sarah. Kalau Fir'aun tanya, orang lain tanya, cakap hang ni bukan bini aku, tapi adik perempuan aku. Cakap adik perempuan. Kali ketiga Nabi Ibrahim bohong, lepas tu tak ada lah. Jadi di sinilah berlaku bila Fir'aun depan Sarah. Dia nak buat suatu benda yang tak sepatutnya kita buat pada isteri orang, pada bini orang. Tiba-tiba kaki dia jadi kaku, tangan dia jadi kaku. Dia tak boleh nak buat perkara yang terkutuk tu pada Sarah, isteri Nabi Ibrahim. Last kali dia minta pertolongan, dia meraung kepada pembantu dia, yang kamu bawa datang ni bukan keturunan manusia tetapi keturunan setan. Aku nak buat apa pun tak boleh, ni keturunan setan, pergi hantar dia balik dekat Ibrahim. Tapi jangan lupa hadiahkan dia seorang wanita, seorang perempuan. Wanita yang dihadiahkan itulah yang bernama Hajar Al-Qibtiyah Al-Masriyah. Setengah kata dia ini adalah wanita yang berada dalam istana Fir'aun. Satu lagi dia adalah kaum kerabat keturunan diraja Fir'aun sendiri. Ada dua riwayat, ada dua pendapat. Jadi bila dapat seorang pembantu baru, tambahan pula Sarah tengok dia ni confirm tak mengandung dah. Jadi dia minta suami dia ni mengahwini Hajar. Jadi Ibrahim pun mengahwini Hajar. Duduk tak berapa lama, Hajar mengandung. Sifat seorang isteri tua, dia pula mandul. Tiba-tiba suami kahwin baru, duduk tak lama mengandung, sifat cemburu mula timbul. Bila timbul sifat cemburu ni lah dia mula nak menjauhkan dan menyisihkan Hajar dalam kehidupan dia dengan Ibrahim. Itulah bila kembali semula daripada Mesir ke bumi Baitul Maqdis. Tempat tu umum besar Baitul Maqdis. Nama tempat yang Nabi Ibrahim duduk ialah Tayammun. Tayammun ni bukan tayammun kita ambil debu tanah tu. Eja tu lebih kurang sama. Tayammun hak fiqh debu tanah tu tayammin, tayammum. Yang ni tayamminun, tayammun. Kemudian waktu tu juga sampai di Tayammun, Allah bagi perintah kepada anak saudara dia Nabi Lut supaya pergi ke satu daerah yang nama Gaur. Gaur ni disebut istilah orang-orang di sana ialah dengan Zawa. Z-O-A-R. Zawa ni lah sebenarnya ibu kota dia adalah kota Sodom ataupun disebut Sodom. Di Sodom ni lah ada satu umat yang membelakangi perintah Allah. Hidup dia macam isu LGTB sekarang tu lah. Lesbian pun ada, gay pun ada, homo pun ada, macam-macam dari situ. Transseksual, transgender, ada semua di situ. Jadi itulah tugas Nabi Lut di sana. Lepas itulah bila nak menyisihkan ni lah dia bawa isteri dia pergi bumi Mekah. Dalam keadaan mengandung itulah Hajar ditinggalkan. Bila tinggal itulah jadi kes isu nak cari air untuk anak yang kehausan termasuk diri sendiri. Berlakulah kes yang melibatkan rukun haji kita iaitu Safa dan Marwah yang kita panggil sa'i itu. Sampai hentakkan kaki Ismail mewujudkan air telaga Zam-Zam. Jadi dia waktu dia tinggal dia kembali semula ke Baitul Maqdis 14 tahun kemudian. Baru pergi jenguk, baru pergi tengok. Anak waktu itu dah berusia 14 tahun. Jadi sekarang bila ada dua orang isteri, dengan Hajar dapat Nabi Ismail, dengan Sarah dapat Nabi Ishak. Sekarang antara Ismail dan Ishak siapa lebih tua? Ismail ke Ishak? Mestilah yang lebih tua mana mengandung dulu. Dari sudut logiknya memanglah Ismail akan lebih tua. Ismail lebih tua daripada Ishak 14 tahun. Lepas dia balik daripada Mekah itulah datangnya malaikat memberitakan kepada Nabi Ibrahim bahawa dia akan dikurniakan seorang cahaya mata, seorang anak melalui istrinya Sarah yang dianggap mandul sebelum ni. Jadi bila dia cerita dekat isteri dia Sarah hal keadaan tersebut, isteri dia ketawa. Sebab apa? Tak logik lah, aku ni pun dah tua, umur dah lanjut, lagu ni pun hang kata aku nak mengandung lagi. Tapi itulah kuasa Allah. Jadi sebab Sarah bila terima buat pertama kali berita ni, dia ketawa. Bahasa Arab apa ketawa? Dhahaka. Bahasa Ibrani dhahaka itulah Ishak. Ishak tu bukan bahasa Arab, Ishak tu bahasa Ibrani, bahasa kitab Taurat Nabi Musa. Jadi sebab ketawa tadi dia letak nama anak ni sebagai Ishak. Sekarang jaluran salasilah keturunan Ibrahim ada dua. Pertama ialah Ismail melalui Hajar dan Ishak melalui Sarah. Sekarang untuk mewujudkan keturunan daripada Nabi Ishak ni, Nabi Ishak pun berkahwin bila dewasa. Isteri dia nama Rifqah. Isteri Nabi Ishak nama Rifqah. Jadi melalui isteri Rifqah tadi dia dapat dua orang anak. Kembar pula tu, yang sulung abang nama Aisu, yang adik nama dia Yakub. Itulah Nabi Yakub. Nabi Yakub ni lahir kembar, abang dia nama Aisu, adik dia nama Yakub. Jadi Ibrahim tu Ishak tu anak, Yakub tu cucu. Tadi. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yakub. Jadi sebenarnya bila dah dewasa, keadaan Nabi Yakub dengan Aisu sama dengan anak dia yang bakal berlaku lepas ni iaitu Yusuf. Sifat dia juga tidak disenangi oleh abang dia yang nama Aisu tadi. Jadi Aisu ni cemburu sebab Nabi Ishak lebih beri perhatian, Nabi Ishak lebih beri muka kepada anak yang nama Yakub, tunjuk sayang lebih, tunjuk cinta lebih. Jadi dengki abang yang nama Aisu. Jadi bimbang takut bila dah dewasa, bila depa dah tumbuh besar, Aisu ni akan buat benda-benda yang tak sepatutnya pada adik dia Yakub. Lalu atas pesanan tu dia minta kembali semula ke asal tanah keturunan kita iaitu di Kaldan. Kamu Nabi Yakub pergilah ke Kaldan. Di sana ada bapa saudara kamu nama Laman.
nama Laman. Laman ni siapa? Laman ni abang kepada mak dia, nama Rifqah tadi. Kan isteri Nabi Ishaq nama Rifqah. Abang kepada Rifqah Laman. Otomatik Laman ni bapa saudara kepada Aisu dan Nabi Yaqub. Pi sana. Moga-moga dapat menyelamatkan kamu daripada makar abang kamu Aisu. Jadi pilah kawan tu rumah bapa saudara yang nama Laman di bumi Kaldan. Jadi kawan ni pun duduk sorang-sorang, tadi duduk asyik anak adik jadi boring. Bila boring dia pun rasa nak mengembara, dia mengembara ke arah barat. Di sinilah dikatakan Aisu ini dikenali sebagai Abu Rum, bapa kepada orang-orang Rom, bapa kepada keturunan orang-orang di sebelah Eropah sekarang. Belah Aisu keturunan dia pi di situ. Jadi kawan yang duduk dengan bapa saudara di Laman ni, rupa-rupanya bapa saudara ni ada dua orang anak perempuan. Yang sulung nama Layah, yang kedua nama Rahil. Jadi sebenarnya duk tengok duk telik berkenan dekat hak adik nama Rahil tadi. Tapi bila bapa saudara tanya, kamu nak kahwin ke tak? Nak. Tapi tak bagi tahu sebab malu. Bapa saudara pun kahwinkan dengan yang kakak. Kakak dengan Nabi Yaqub tadi. Jadi Nabi Yaqub kahwin dengan isteri pertama dia nama Layah. Bila Laman tengok keadaan nampak macam tak fair, keadaan nampak macam tak seronok, jadi dia pun tengok sebenarnya kamu suka kat siapa? Maaflah kalau bapa mertua lagi pakar lagi tersilap. Kamu ni berkenan dengan suka kat siapa? Dia kata suka dekat Rahil. Lalu sekali lagi dikahwinkan dengan Rahil. Tengok. Syariat dahulu tak menjadi masalah kahwin dan bermadu dua orang adik-beradik sekaligus. Lah ni jangan buat perangai. Pak Cik Man saya tengok empat anak Pak Cik Man tu cantik dan jelita. Macam mana empat kira sekaligus? Tak payah. Tunggu kahwin dulu hak sulung, cerai ke mati ke pihak nombor 2, cerai ke mati ke pihak nombor 3 tak apa. Nak ragut semua empat tak payah. Jangan cari pasal. Ni syariat yang dah dimasukkan untuk umat Nabi Muhammad. Jadi bila dah rasa lama, bapak ni Nabi Ishaq dah panggil, dah hantar utusan, abang kamu pun dah pergi ke belah Rom, tak ada apa dah. Kalau kamu nak balik, baliklah. Jadi dia minta kebenaran dengan bapak mertua nak kembali semula ke tempat bapak dia Nabi Ishaq. Di situlah dia dibekalkan dengan dua orang pembantu, dua orang jariah. Satu untuk Layah, satu untuk Rahil. Nama dia seorang Zalfah, yang kedua nama Balha. Jadi di tengah perjalanan tu duk tengok macamlah tadi, hang kahwin sajalah dua orang lagi. Jadi isteri Nabi Yaqub semua ada 4. Layah, adik dia Rahil, pembantu Layah Zalfah, pembantu Rahil Balha. Jadi daripada isteri yang pertama Layah tu dapat 6 orang anak. Raubin, Syam'un, Lewi, Yahuza, Zabulun dan Izakar. Raubin, Syam'un, Yahuza, Lewi, Zabulun dan Izakar. 6 orang. Isteri yang kedua dapatlah seorang lagi Nabi dan Rasul melalui Rahil yang nama dia Yusuf alaihi salam. Adik kepada Nabi Yusuf nama dia Bunyamin. Mak dia Rahil ni mati sewaktu melahirkan Bunyamin. Bila mak dia Rahil melahirkan Bunyamin, dia mati ketika melahirkan anak tersebut. Jadi tak ada mak lah Nabi Yusuf dengan Bunyamin, 2 beradik. Dengan Zalfah juga 2 orang anak, Jad dan Ashir. Dengan Balhah 2 orang anak, Dan dan Naftali. 6, 2, 2, 2, semua 12. Inilah yang disebut 12 keturunan Bani Israel. Inilah 12 keturunan Bani Israel. Kenapa disebut Bani Israel? Sebab Bani itu anak-anak, Israel itu Israel. Jadi anak-anak Israel. Siapa betulnya Israel ni? Jadi anak-anak siapa 12 orang ni? Anak Nabi Yaqub. Israel tu Nabi Yaqub lah. Gelaran yang Allah bagi pada Nabi Yaqub ialah Israel. Bila sebut Bani Israel, anak-anak Nabi Yaqub. Sebab apa dia dapat gelaran Israel? Israel yang asal. Dalam bahasa Ibrani ialah hamba Allah, Abdullah. Tetapi pemikiran orang-orang Yahudi, pemikiran orang-orang Nasrani berbeza. Cuba kita buka The Book of Genesis ataupun kitab Kejadian. Asalnya, zaman Nabi Yaqub hidup ni Allah Subhanahu Wa Taala turun ke dunia. Allah tukar rupa dia jadi orang biasa. Allah tukar rupa dia jadi orang biasa, dia ajak Nabi Yaqub bergusti. Ni kitab Taurat mengarut. Dia ajak Nabi Yaqub bergusti, berlawan-lawan, tunggang terbalik. Tuhan kalah dekat Nabi Yaqub. Letih Tuhan, penat. Jadi bila Tuhan dah kalah, dia kata, Yaqub, sekarang kamu bukan lagi dinamakan Yaqub, tetapi kamu dinamakan Israel. Maksud dia ialah hamba Allah. Tetapi makna lain bagi Israel ialah yang mengalahkan Tuhan. Inilah istilah yang dipegang oleh Yahudi dan Nasrani sekarang. Kenapa perangai mereka asyik cabar Allah? Kenapa perangai mereka asyik lawan Allah? Sebab perspektif mereka Israel adalah yang pernah mengalahkan Allah. Faham tak? Okey, sekarang ni dah 12 keturunan. Sekarang pergi kepada keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail inilah yang banyak melahirkan keturunan-keturunan para pemimpin, keturunan-keturunan para penguasa, keturunan-keturunan para pemerintah, akhirnya sampailah kepada keturunan yang terakhir, bangsawan Bani Quraisy yang melahirkan Nabi pesuruh utusan Allah di akhir zaman yang nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya sebut 2 nama anak kepada Layah, Raubin, Syam'un, Lewi dan Yahuza. Lewi dan Yahuza. Keturunan Lewi banyak melahirkan Nabi-Nabi Bani Israel yang seterusnya. Nabi Musa Bani Lewi, Nabi Harun Bani Lewi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua keturunan Bani Lewi. Manakala keturunan hak sebelah Yahuza tu melahirkan ulama-ulama, rahib-rahib, pedri-pedri, orang-orang pintar daripada keturunan tu. Lewi itulah sekarang yang anda duk bawa sebagai tagline satu dunia. Duduk di belakang seluar anda tu. Apa dia? Seluar Levi tu. Seluar Levi itulah tagline Levi yang sebenar. Jangan lepas ni balik bakat seluar Levi bang. Tak payah bakat lah, dah beli dah lah. Levi lah. Tulis nama lain tak apa, Lawi ke pula ke Louis ke, ikutlah. Baik, sekarang itulah hakikat dia. Satu lagi yang perlu diberi perhatian. Bila tentang wasiat Nabi Ibrahim tadi, rupa-rupanya ada lagi 2 generasi. Dan inilah yang menjadi perbahasan dan analisa yang tak berkesudahan. Hari-hari orang duk kaji, hari-hari orang duk cari tentang 2 lagi keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Iaitu isteri yang ketiga dan isteri yang keempat. Tang mana pula Nabi Ibrahim kahwin? Dalam Al-Quran cuma rakam kisah Sarah, cuma rakam kisah Hajar. Tetapi isteri yang ketiga diberi nama Kentura. Pernah dengar nama ni? Kentura ataupun Keturah binti Yoktan.
Hal ini kalau buka dalam Al-Quran memang tak ada. Tapi bila kita buka kitab Taurat, bila kita buka kitab Injil, suka saya sebutkan, kalau kita pernah baca Injil, kita akan temui dalam the book of Genesis. Kitab Kejadian pasal ke-25 ayat yang pertama. Dia sebut apa? Dan seterusnya Nabi Ibrahim mengambil seorang lagi isteri lain yang ketiga yang bernama Keturah. The book of Genesis, kitab Kejadian pasal yang sama, pasal 25 ayat yang keempat. Dan sesungguhnya Midian mempunyai 5 orang anak, Epah, Eper, Hanok, Eldah dan Ebidah. Siapa Midian? Kita akan pergi kepada the book of Chronicle, kitab Tawarikh. Ayat pasal yang pertama ayat 32. Sesungguhnya Ibrahim dengan Keturah mempunyai 6 orang anak. Zimran, Jokshan, Medan, Median, Isbah dan Syu'ah. Baik, sekarang lihat betul-betul. Anak Nabi Ibrahim dengan Keturah ada 6. Zimran, Jokshan, Medan, Median, Isbah dan Syu'ah. Bila fasa yang ke-25 ayat nombor 4 sebut anak-anak Median, otomatik anak-anak Median adalah cucu Nabi Ibrahim di sebelah Keturah. Ayat ni berulang lagi dalam The Chronicle Tawarikh. Fasal yang pertama ayat 33, anak-anak Median ada 5, iaitu Epah, Eper, Hanoch, Eldah dan Abidah. Baik, inilah keturunan Nabi Ibrahim yang kita dapat rungkai daripada Taurat dan Injil. Sekarang datang dari mana seorang lagi yang didakwa juga sebagai isteri Nabi Ibrahim, nama dia ialah Hajun. Dah dengar nama ni? Hajun binti Amin menurut Ibnu Katsir, Hajun binti Uhair menurut Imam Ibnu Asir. Baik, kalaulah kita nak menolak sebagai seorang Islam, Ustaz, ayat-ayat tadi dalam Taurat, Ustaz, ayat-ayat tadi dalam Injil. Sekarang kita cungkil perkara-perkara yang telah diketengahkan oleh ulama-ulama yang beragama Islam. Imam Ibnu Katsir bermazhab Syafi'i, seorang ulama yang agung yang kita hormati. Kitab antara karangan beliau ialah Al-Bidayah wan Nihayah. Buka jilid 1 muka surat 401, buka Al-Kamil fi Tarikh Imam Ibnu Asir jilid 1 muka surat 423, buka At-Ta'rifah wal I'lam Imam Abu Suhaili Al-Qasimi, anda boleh lihat. Isteri Nabi Ibrahim yang dikhabarkan mempunyai 4 orang. Daripada Hajar lahir Ismail, daripada Sarah lahir Ishak, daripada Keturah lahirnya Zimran, Jokshan, Medan, Median, Isbah dan Syu'ah, dan daripada Hajun lahir 5 orang anak. Kisan, Amin, Luton, Nafis dan Sauros. Kisan, Amin, Luton, Nafis dan Sauros. 5 campur 6 campur 1 ada 13. Ini menurut pandangan Ibnu Katsir, Bidayah wan Nihayah, Imam Ibnu Asir, Al-Kamil fi Tarikh dan Imam As-Suhaili dalam At-Ta'rifah wal I'lam. Okey, anda nak tolak, anda tolaklah dalam kitab tersebut. Anda nak bahas, cari guru, bahaslah dalam kitab tersebut. Saya cuma kemukakan bukti dan data yang tersedia yang sudah disediakan oleh ulama-ulama kita. Baki lagi dikatakan keturunan Keturah ini telah melarikan diri di wilayah timur yang paling jauh. Dan dikatakan keturunan inilah yang membentuk keturunan Bani Jawi. Jawi mana? Wallahu alam lah. Jawi ni di seberang ni pun ada Jawi dah. Dekat Napi Sungai Bakap pun ada Jawi. Wallahu alam lah Jawi mana. Cuma saya datangkan fakta dan kenyataan-kenyataan di dalam kitab yang disediakan oleh ulama-ulama. Baik. Ini asalnya. Seterusnya lahirlah Nabi Musa, apa yang membentuk agama besar dunia sampai kepada agama Islam. Yang saya nak bawa cerita ialah Nabi-Nabi, perutusan-perutusan dan Rasul mesti bawa benda yang sama. Islam dan kitab itu kalam Allah. Tetapi bila sampai zaman Nabi Muhammad, dalam otak, minda dan pemikiran anda, apa sudah berlaku kepada kitab-kitab terdahulu dan apa sudah berlaku kepada pemahaman-pemahaman terhadap Allah, Nabi dan Rasul? Sudah diselewengkan atau masih lagi pure asli? Sudah diselewengkan atau masih lagi pure asli, bang? Sudah diselewengkan, sudah disimpangkan. Agak-agak siapa yang buat semua? Siapa yang berani buat ni? Setan tu tak saya kira lah. Dia awal lagi dengan Nabi Adam tu. Hak umur panjang siapa? Inilah tipu daya Dajjal. Ni kata ditipu daya dia terhadap asas akidah. Tipu daya dia terhadap agama Allah, tipu daya dia terhadap Allah, tipu daya dia terhadap perutusan Nabi dan Rasul, tipu daya dia terhadap wahyu-wahyu daripada kitab-kitab Allah. Tapi yang tidak ada kebengkokan cuma Al-Quran. Ini kita perlu beringat, itulah tiun dia lah ni. Dia nak tiun, nak cari kelemahan Nabi Muhammad, nak cari keburukan Nabi Muhammad, nak cari kelemahan dan keburukan Al-Quran. Tu hak dia nak buat lah ni. Jadi pegang sungguh-sungguh sebab Allah dah bagi tahu, memang inilah kekuatan kita. Nabi dah memang lama tinggal kita. Cuma tinggal itulah hak tak ada bengkok tu. Kalau hari ni kita malas nak baca hak tak bengkok tu, hari ni malas nak dekat dengan hak tak bengkok, hari ni malas nak buka dengan hak tak bengkok, tak ada acan lah kita. Faham ke tak ni? Faham. Okey. Sekarang, bila diutuskan Nabi dan Rasul mudah. Clue kita kembali kepada awal. Sewaktu Nabi Adam AS diturunkan Allah di atas muka bumi. Dia menangis, menyesali segala perbuatan, bentuk penderhakaan dia kepada Allah dalam bentuk tersilap makan buah syajaratul khuld. Jadi dia turun dalam menyesali, menangisi kedurhakaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tak pernah lupa berdoa agar Allah sentiasa mengampunkan dosa-dosa dia yang telah terlajak dan terdahulu. Antara doa yang sering dilafazkan oleh Nabi Adam AS ialah dia menyertakan satu nama. Dia menyertakan satu nama dalam setiap doa dia. Yang nama ini dia lihat sewaktu di awal-awal kehidupan dia, celik mata, dia dihidupkan oleh Allah, dia dah tengok nama-nama ini di tiang-tiang arasy Allah. Agak-agak nama siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia buat apa? Dia tumpang nama ini, dia tumpang berkat nama ini, dia tumpang wasilah nama ini dalam berdoa pada Allah. Lalu Allah tanya, dari mana kamu mendapat empunya nama ini? Lalu dia menceritakan sewaktu awal Allah bagi dia kehidupan, nama-nama ini sudah terpampang di tiang-tiang arasy. Lalu Allah bersabda kepada Nabi Adam, sesungguhnya dengan nama inilah aku menciptakan kamu, dengan nama inilah aku menciptakan alam semesta, dan tanpa nama ini tidak mungkin aku menciptakan kamu dan menciptakan alam semesta. Jadi turutan daripada Nabi Adam AS, setiap perutusan sama ada dalam bentuk suhuf, setiap perutusan dalam bentuk wahyu, setiap perutusan dalam bentuk kitab, clue dia pasti setiap utusan yang namanya Nabi, setiap utusan yang namanya Rasul pasti akan menceritakan tentang seorang Nabi yang bakal lahir di akhir zaman. Ini tidak akan putus, ini tidak akan terkerak. Jadi pasti ini yang dibawa oleh Nabi-Nabi dan Rasul, tetapi bila sampai kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, seolah-olah kisah ini, penceritaan ini tersekat di tengah jalan. Pasal apa? Kalau ada pun pemahaman sudah dalam bentuk yang cukup berbeza. Hari ini orang agama lain, pandangan mereka terhadap Allah, terhadap Tuhan sudah berbeza.
Pandangan mereka terhadap Nabi-Nabi dan Rasul sudah berbeza. Pandangan mereka terhadap kitab-kitab yang pernah turun pada Nabi dan Rasul juga berbeza. Siapa punya kerja, siapa punya angkara. Tipu daya siapa? Dajjal. Contoh kita ambil dalam kronologi agama-agama besar dunia. Contoh, kita ambil Yahudi mula-mula, Kristian, ada Hindu, ada Buddha, ada Islam. Jadi antara merit-merit yang nak membenarkan semua agama ni sekurang-kurang ada 5. Merit yang pertama ialah tradisi lisan. Merit yang kedua tradisi bertulis. Merit yang ketiga ialah jumlah penganut. Merit yang keempat ialah keunggulan ajaran. Merit yang kelima kebenaran mutlak berpihak kepada mana. Dan Islam hari ini meletakkan merit yang pertama, iaitu merit dalam tradisi penulisan. Kalau kita nak ambil merit dalam tradisi lisan, mungkin boleh banyak berlaku penokohan dan penambahan dan pengurangan, pertambahan cerita dan sebagainya. Jadi kekuatan yang paling kuat adalah dalam sumber bertulis selain sumber lisan yang perlu dijaga, adab-adab dia, etika-etika dia, keperluan-keperluan dia dan pengawasan-pengawasan dia. Jadi kalau nak tengok banding dengan semua agama, hak mana yang kita boleh memenuhi ke semua merit ini? Dari sudut lisan, dari sudut bertulis, dari sudut jumlah penganut, dari sudut keunggulan ajarannya, dari sudut kesempurnaan ke semua merit-merit tadi. Tak ada agama yang dapat menyamai agama Islam. Hak lain dah disimpang, hak lain dah dirobohkan, hak lain dah dimusnahkan. Sampai pemahaman mereka terhadap Allah pun sudah berbau kemusyrikan. Pemahaman terhadap Allah pun sudah sampai penghinaan terhadap Allah, sampai melemahkan kuasa Allah, sampai menghina Allah. Ini berlaku dalam agama Yahudi, ini juga berlaku dalam agama Kristian dan sebagainya. Kalau kita nak tengok contoh tentang kewujudan sang juru selamat yang terakhir. Akhir zaman tak ada orang lain, nak tuju kepada tiung yang sama, Nabi Muhammad yang bakal lahir. Kalau kita buka kitab Taurat, dalam kitab Kejadian Genesis ada, dalam kitab Ulangan banyak ayat, dalam kitab Nabi Yesaya banyak ayat, dalam kitab Nabi Habakuk banyak ayat, dalam kitab Nabi Ezekiel banyak ayat, dalam Injil Mark banyak ayat, dalam Injil Matthew banyak ayat, dalam Injil John banyak ayat. Berpuluh-puluh ayat yang menceritakan sisipan tentang kehadiran Nabi akhir zaman yang nama dia Ahmad ataupun Muhammad. Tetapi penyimpangan ini berlaku bila persidangan Nisya berlangsung. Persidangan Nisya berlangsung 300 Masihi, yang mana agama Kristian menghimpunkan seluruh rahib-rahib, seluruh pedri-pedri yang berada di seluruh dunia agar menyertai persidangan Nisya 300 Masihi. Mana-mana yang mempunyai Injil, mana-mana yang mempunyai tulisan, mana-mana yang mempunyai bekas yang mengandungi tulisan kertas, mengandungi tulisan tulang, mengandungi tulisan, bawa semua, kita nak kumpulkan semua bentuk wahyu-wahyu yang dikatakan Injil, kita nak pilih, kita nak saring, kita nak analisa yang mana yang sebenar, yang mana yang palsu. Jadi semua rahib turun, orang paling kuat agama turun, himpun semua bentuk Injil yang ada pada waktu tersebut. Lalu mesyuarat diputuskan, diambil sebuah meja yang besar dan semua Injil tadi dikumpulkan di bawah meja. Malam ini kita akan tutup pintu bilik ini rapat-rapat, kita akan kunci bilik ini rapat-rapat, kita pergi buat solat, kita berdoa, kita bermunajat pada Allah, moga-moga Allah bagi kita pilihan, mana-mana kitab yang tiba-tiba esok duduk atas meja, kitab itulah kitab yang paling benar. Semua ni letak bawah meja, kita keluar, kita kunci, rapat-rapat, kita berdoa, kita munajat, esok mana ada duduk atas meja, itulah betul, pilihan Tuhan. Tiba-tiba esok ada 4 kitab duduk atas meja, tak tahulah natang mana pergi letak. Yang ada hak mereka guna pakai hari inilah, Injil John, Injil Mark, Injil Matthew dan Injil Luke. Injil Barnabas pun tersasar. Waktu itu juga diumumkan Injil Barnabas tidak boleh diguna pakai untuk agama kita dari sudut otoriti dan integriti. Padahal Barnabas lah yang paling dekat penceritaan tentang kelahiran Nabi akhir zaman yang nama Muhammad. Injil Barnabas, siapa Barnabas? Salah seorang pengikut setia Nabi Musa yang dia tulis awal abad pertama Masihi lagi. Sedangkan yang dikumpul persidangan Nisya dah 300 Masihi, 300 tahun berlalu, 300 tahun berselang. Sebab dia isinya banyak bertentangan dengan Injil Paul yang membentuk keempat-empat Injil tadi. Dan Injil ni dah yang dikatakan ada naskah kuno dalam bahasa Itali kuno yang disimpan di perpustakaan Vatikan. Tahu Vatikan? Kemudian seorang pedri yang bernama Moreno telah mencurinya secara gelap pada akhir abad ke-16. Dia buat keluar dan sekarang dipercayai kitab Injil Barnabas yang tertulis tulisan Itali kuno itu berada di perpustakaan Vienna, Itali. Tahu Vienna? Vienna pula dah. Vienna bukan Itali, Venice, Itali, Vienna, Austria. Tu. Duduk di Austria. Tapi pada tahun 1325 Hijrah, seorang doktor berbangsa Mesir, Dr. Khalil bin Sa'adah, telah menerjemahkan daripada bahasa Inggris ke dalam bahasa Arab. Di bawah penerbitan Al-Manah, di bawah bimbingan dan asuhan Syekh Muhammad Rashid Ridha. Begitu juga isi-isi daripada Barnabas dimuatkan oleh Syekh At-Tantawi di dalam tafsir dia Al-Jauhar. Dalam tu ada 3 fasal utama. Sekurang-kurangnya ayat daripada Injil Barnabas fasal ke-72. Bermula ayat yang kedua sampai ayat yang ke-14 cerita pasal Nabi Muhammad. Dalam fasal yang ke-92 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15 cerita pasal Nabi Muhammad. Begitu juga fasal yang ke-96 ayat yang kedua sampai ayat ke-24 cerita pasal Nabi Muhammad. Tak boleh nak bangkang, tak boleh nak lawan, tapi sebab isu yang besar ini mereka tolak Barnabas. Sampai ke kurun ke-5 Masihi, mereka mengumumkan antara nama-nama kitab yang tak boleh diguna pakai dan difatwakan haram orang Kristian baca dia. Selain kitab-kitab tertentu, yang tak terkecuali ialah Injil Barnabas ni. Sebab apa? Paling banyak pertentangan dengan 4 Injil yang utama tadi, yang paling banyak mencerminkan, mengeluarkan, mewujudkan kisah pasal Nabi akhir zaman yang nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia ditulis bila? Abad pertama Masihi. Kalau anda nak tahu Luke, John, Matthew dan Mark ni bila tulis, saya bagi susunan. Susunan awal bagaimana Injil ditulis. Injil paling awal pun tak duduk dengan orang Kristian sekarang ditulis pada akhir 300 Masihi yang dipanggil apa? Most Ancient Copies. 500 kemudian lahirlah Ancient Copies. Kemudian Ancient Version. Lepas Ancient Version dia ada versi Vulgate. Lepas versi Vulgate versi Wycliffe. Lepas versi Wycliffe dia panggil versi Tyndale. Lepas versi Tyndale versi Coverdale. Lepas versi Coverdale versi Matthew. Lepas versi Matthew versi Great. Lepas versi Great versi Geneva. Lepas versi Geneva versi Bishop. Lepas Bishop ni barulah buat King James Version 1611. Baru ada tarikh penetapan. Lepas King James Version baru buat Revised Version 1881.
Kemudian baru buat ASV, American Standard Version. Kemudian baru buat RSV, Revised Standard Version 52, Revised Standard Version 71. Banyak ada guna pakai hari ni, hak terkini yang paling latest RSV, Revised Standard Version 71. Dan paling murni kepercayaan dan tulisan dia ramai P7 kepada King James Version 1611. Tu tata cara penulisan dia. Mereka masih mampu menerima original manuskrip hak ujung 300 tahun tapi boleh tolak Barnabas abad pertama. Satu perbuatan yang tidak dapat kita boleh terima. Atas dasarnya boleh menggugah keimanan dan kepercayaan mereka. Sebab yang paling nyata, hak paling besar, kerana akidah dalam Barnabas ialah yang disalib bukan Nabi Isa alaihi salam, yang disalib ialah Judas Iskariot. Inilah yang boleh menggugah akidah dan keimanan orang Kristian sekiranya Barnabas tersebar di merata dunia. Boleh faham? Sebab hari ini mereka ada keyakinan bahawa yang disalib itu ialah Nabi Isa. Dan Allah dah nafikan dalam Al-Quran sejelas-jelasnya. Bukan dia yang disalib tetapi Judas Iskariot. Okey, itu pasal agama Kristian. Dah ada pasal Nabi Muhammad tapi diselewengkan. Bagaimana dengan kitab agama Parsi contoh? Kitab apa agama Parsi? Kitab agama Zarathustra. Pernah dengar agama Zarathustra? Agama Parsi kuno, agama Parsi lama. Orang-orang Zarathustra dia ada dua kitab. Satu nama Dasatir, satu nama Zen Avesta. Kitab Dasatir samalah macam perjanjian lama bagi orang Yahudi. Kitab Zen Avesta samalah perjanjian baru bagi Injil orang Nasrani. Dalam Dasatir ayat 157. Sesungguhnya kelahiran Sasan yang ke-1, Sasan yang pertama, dan penghujung dia akan lahir Sasan yang terakhir, penyelamat akhir zaman. Sasan ni bahasa Zoroaster kuno yang dia sebut sebagai Nabi. Jadi Sasan ke-1 dia sebut nama Adam. Sasan terakhir dia sebut nama Mamah. Agak-agak Mamah mana? Baik, nak tahu cerita Mamah? Buka Dasatir ayat 157 tentang Sasan yang terakhir. Sesungguhnya pasti akhlak orang-orang Parsi akan rosak. Pasti akhlak orang-orang Parsi akan musnah. Sesungguhnya akan lahir Sasan yang terakhir. Dan saudara-saudara Sasan yang lain bakal menumbang terbalikkan kerajaan kami, bakal menumbang terbalikkan agama kami, bakal menumbang terbalikkan barang-barang kami. Salah seorang yang paling keras kepala di antara raja kami pasti akan dikalahkan dan ditumbangkan. Sesungguhnya rumah yang dibina, merujuk kepada Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim, pasti akan disucikan daripada patung-patung berhala. Dan dia akan dikelilingi dan disujudkan sebagai tempat sasaran. Maksudnya dijadikan sebagai pusat sujud ataupun pusat kiblat. Dan sesungguhnya Sasan dan pembantu-pembantunya akan menguasai Parsi daripada Balkh sampai ke Tus, dan dia akan menyebabkan orang kecewa satu persatu. Tidak ada yang paling benar, tidak ada yang paling cerdik, tidak ada yang paling pintar kecuali akan mengikut agama Sasan yang terakhir ini. Agak-agak siapa Sasan? Tak ada orang lain. Dan ini sudah ditunggu oleh orang-orang Parsi lama. Bila Sasan terakhir akan wujud? Dia duk tunggu, rupanya Sasan dah mati lama dah. Sasan dah keluar lama, Sasan dah mati, Sasan dah wafat lama dah. Ini agama Parsi kuno. Bagaimana dengan agama Hindu sebagai contoh? Kajian tentang agama Hindu banyak mengatakan skrip-skrip dalam kitab agama Hindu adalah daripada suhuf Nabi Syis, suhuf Nabi Idris dan suhuf Nabi Ibrahim. Sebab tu agama Hindu dia ada kitab Weda sebagai teras. Ada 4, Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, Atharva Weda. Dalam Atharva Weda, kanda yang ke-20, Saukata 127, mantra ayat yang ketiga. Sesungguhnya Tuhan yang Maha Besar telah mengurniakan kepada Mamah Rishi 100 keping uang emas. Tuhan telah mengurniakan kepada Mamah Rishi 10 kalungan bunga. Tuhan telah mengurniakan kepada Mamah Rishi 300 ekor kuda. Tuhan telah mengurniakan kepada Mamah Rishi 10,000 ekor sapi atau lembu. Mamah Rishi, kita kenal Rishi Kapoor tak? Rishi itu apa makna Rishi? Rishi itu Nabi. Mamah itu siapa? Mamah itu sama dengan dalam Sasan tadi. Dia datang dengan perkataan Mamah. Allah mengurniakan kepada Mamah ini 100 keping uang emas. Inilah sahabat-sahabat yang berhijrah ke bumi Habsyah. Dia mengurniakan kepada Mamah Rishi 10 kalungan bunga. Inilah sahabat-sahabat di sisi Rasulullah yang dijamin masuk syurga. Diberikan 300 ekor kuda, inilah jumlah sahabat-sahabat yang terlibat dalam medan perang Badar. Diberikan 10,000 ekor lembu, inilah terlibat sahabat-sahabat di dalam pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Ada lagi kitab Purana, Bhavisya Purana, dalam Parwa yang ketiga, Adilya yang ketiga, Shaluk yang ketiga. Disebutkan sesungguhnya akan lahir tokoh yang diberi julukan dan gelaran yang tak punya ilmu. Maksudnya ummi, tak reti baca, tak reti tulis. Dia dah diberi gelaran Mamah Rishi, dan dia bersama rakan-rakannya akan menaklukkan bumi yang berpadang pasir. India ada padang pasir ke? Wallahu a'lam lah. Tapi agak-agak nak tuju ke siapa? Mamah Rishi. Di dalam Atharva Weda tadi, kita sebut, apa tadi? Kita sebut Saukata 127 tadi. Kanda 20, ayat mantra yang ketiga. Cuba cek ayat mantra nombor 5. Sesungguhnya diberikan kepada Mamah Rishi 7 ekor kuda yang terbilang. Cuba cek sirah Nabi. Nabi ada berapa ekor kuda? Nabi ada 7 ekor kuda. As-Saqab, As-Sohbah, Al-Murtajis, Al-Lizaz, Al-Lahif, Al-Razib, dan Al-Wara. Itu nama 7 ekor kuda Nabi. Yang sebenarnya kalau buka kitab Syajaratul Muhammadiyah ada 24 ekor. 17 ekor lagi semua kuda betina tak disenaraikan. Tapi itulah kuda kesayangan Nabi, 7 ekor. As-Saqab, As-Sohbah, Al-Murtajis, Al-Lizaz, Al-Razib, Al-Lahif, dan Al-Wara. Al-Murtajis itulah yang dia bagi hadiah kepada cucu dia Husain, yang terlibat dalam peristiwa Kalbarak, yang nama kuda itu ditukar Husain dengan nama Dajana. Murtajis Nabi itu bila dapat kat Husain tukar nama Dajana. Dajana itulah dia terkorban dalam peristiwa di medan Karbala. Nah, itu sejarah kuda Nabi. Baik, bila kita lihat kisah-kisah dalam tu banyak dirujuk agama Hindu dengan sebutan Brahma. Brahma itu yang betul Allah Tuhan yang atas. Salah satu lagi dia sebut apa dia? Brahmin. Brahmin lah, agak-agak brah ni nak pergi ke apa? Nak pergi ke Nabi Ibrahim. Biarlah, jangan teka-teka Ustaz. Tapi kita tengok isteri kepada Brahma siapa? Dewi Saraswati. Dewi Saraswati, dekat-dekat nama siapa? Dekat-dekat nama Sarah. Tapi kita tengok bentuk puji-pujian yang selalu dibacakan oleh orang Hindu bila waktu pagi kepada Dewi Saraswati. Tengok filem Kush Kush Kutahid.
Ham JCI jagade sehari, ham JCI jagade sehari. Itu puji-pujian untuk Dewi Saraswati isteri kepada Brahma. Tapi hakikatnya itulah yang terkandung dalam agama Hindu. Lihat kisah Nabi Manu. Nabi Manu dia berbeza sikit. Nabi Manu ni dia pergi ke sungai, ada ikan kecil bagi tahu. Wahai Nabi Manu, sesungguhnya Allah dah bagi wahyu pada aku, Allah bagi wahyu pada ikan. Sesungguhnya banjir besar akan berlaku. Wahai Manu, binalah sebuah kapal yang besar. Agak-agak nak pergi ke tium ke siapa cerita Manu ni? Suruh bina kapal yang besar, banjir besar nak berlaku. Siapa? Nabi Nuh. Cerita Nabi-Nabi sebenarnya penuh di dalam kitab-kitab Hindu, tetapi dah jadi bersimpang siur. Mungkinlah sebab terlampau jauh dah hubungan dengan Nabi, hubungan dengan Rasul, pertambahan cerita dari sudut lisan yang menyebabkan masuk dongeng dan khurafat para dewi yang pelbagai. Akhirnya Trinity dan musyrik tetap muncul. Brahma, Vishnu, Siva. Musyrik akan muncul. Trinity dia tak boleh tinggal. Dalam agama Kristian, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Dalam agama Yahudi, Yahweh, Sephiroth, Sheshina. Dalam agama Namrus asal, Namrus, Semiramis, Tammuz. Dalam agama Fir'aun, Horus, Isis, Osiris. Dalam agama Buddha, Buddha Gautama, Buddha Shakyamuni, Buddha Maitreya. Siapa Buddha Maitreya? Penyelamat akhir zaman. Kitab Buddha ada 3, Tripitaka, 3 bakul. Sutta Pitaka, Wisaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Dalam Abhidhamma Pitaka, buka muka surat yang ketiga, awal lagi, dalam perenggan kedua, baris kelima. Nangken kenmat, yubantinai senarapa, replau fekrau sikulis, cantong rekpau. Bahasa Siam Tiongkok kuno. Sesungguhnya akan lahir seorang penyelamat akhir zaman di bumi yang berpadang pasir, yang akan meruntuhkan semua berhala-berhala yang ada. Agak-agak biku dengan Sami Buddha mana ada sifat ni? Agak-agak biku dengan Buddha mana ada sifat ni? Tak ada seorang Buddha. Nak kata dia meruntuhkan berhala, dia aduk buat berhala, dia aduk sembah berhala. Tapi itulah hakikat dalam kitab Tripitaka. Dah ada Trinity. Semua Trinity. Siapa punya kerja? Dajjal punya kerja. Dia nak suruh kita ni musyrik daripada awal sampai akhir. Dia nak simpang semua Nabi-Nabi dan Rasul sampai akhir. Dia nak selewengkan semua kitab-kitab dari awal sampai akhir. Inilah yang sebenarnya yang terjadi, yang kita pacang pada akidah, keimanan, keyakinan dan kepercayaan pada ayat yang pertama. Tipu daya Dajjal hak paling besar. Tipu daya pun tipu daya juga nak pukul 10 ni. Macam mana? Nak berhenti ke on lagi? Sikit lagi dah. Saya pun sejak awal tak minum ayat gini. Semangat punya cerita. First time Masjid Timur ni. Wujud tak ada masjid boksit. Kalau ada masjid boksit lagi semangat saya. Ini kena potong mat, nanti kena sambal pula. Okey, baik. Rumusan kita pada malam ini jelas. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dah puji diri dia, dia puji seorang hamba dia yang nama dia Muhammad, dibekalkan dengan kitab Al-Quran yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Baik, sekarang bila kita dah jelas, Allah nak suruh kita tarik kepada Nabi dan perutusan sebelum ni, agama yang dibawa mereka, kitab yang dibawa mereka, semuanya sudah banyak kebengkokan. Jadi kita perlu berhati-hati, kita perlu beringat dengan agama kita. Sebab yang Dajjal nak buat tipu, nak tiun pada dua benda ni, pada batang tubuh Nabi dan pada agama menerusi kitab Al-Quran. Hari ini tak habis-habis mereka tiun kita. Dengan menghina Nabi, dengan mencaci Nabi, dengan cari kelemahan Nabi, dengan cari segala maknika yang berkaitan dengan Nabi, lebih-lebih lagi dengan kitab Al-Quran. Kalau hari ini kita malas dengan Al-Quran, kita tak buka Al-Quran, kita tak kawan dengan Al-Quran, kita tak bersahabat dengan Al-Quran, sayang. Sebab inilah tiun kita. Baca Quran pun jangan baca surah Kahfi saja, bacalah surah lain pun. Nah, tapi tiun kita benar tu. Cukuplah satu ayat malam ni. Betul? Cukuplah. Ayat yang kedua bila pula agak-agak? Kena panggil lain lah. Ayat yang kedua, siri yang kedua. Saya pun dah penat sebenarnya ni. Sebab bukan dalam masjid saja ada ni, ada luar tu penuh lagi ni, ada luar ni. Inilah sebenarnya yang marah saya main kuliah, saya main ceramah sebenarnya ada luar tu. Saudara-saudara tak nampak tu. Patu juga yang saya sakit ni pun. Jadi boleh berhenti tak? Boleh berhentikan nak on lagi ni? Oh, penat saya esok sekolah ni. Jauh nak balik dalam. Jadi insya-Allah kita berhenti dulu setakat ni. Kita akan ada siri kedua kalau saya dipanggil lagi. Insya-Allah kita akan bersiaran lagi kalau ada kelapangan, kalau sihat tubuh badan. Mudah-mudahan insan-insan di sini sudilah mendoakan kesejahteraan dan kesihatan yang berpanjangan untuk diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.